Kita masak tak boleh tinggal. Kita tinggal 3 minit, bawah hitam berkerak. You maksudnya ada orang tak rajin tau puan nak duduk-duduk macam ni kat dapur. Dia sambil-sambil ni dia pergi buat kerja lain. Itu yang nanti hangus. Kalau kuali non-stick dia tidak hangus. Sebab dia tidak melekat. Yang ni tak boleh, lambat sikit ni. Lambat aja nanti dia berkerak. Ini kalau you rajin. Tak rajin jangan buat pakai kuali ni. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaida nak share resepi ayam masak pengantin. Kemudian panaskan sedikit minyak kat kuali. Kita nak tumis ni dulu. 4 sekawan. 4 sekawan ni dia tak ada lain. Ni lah 4 sekawan. Dia tak ada 5 sekawan, 7 sekawan, tak ada. 4 sekawan atau ada orang panggil 4 beradik. 4 beradik tu semualah. Kayu manis, cengkeh, buah pelaga dan bunga pekak ya, atau bunga lawang. Okey. Masuk sekejap dalam minyak yang panas, dia akan bau sikit, keluar bau je rempah ni. Kita masukkan bawang yang kita dah hiris. Saya sekarang ni masak 2 ekor ayam. Jadi semua ni saya ganda 2 ya. Sementara tu kita nak kisar. Kita nak kisar halia, bawang putih dan bawang besar. Kalau puan dekat rumah, puan kisar sekali lada kering dalam ni. Saya lada kering saya dah ada yang saya kisar asing sebab kita kat belakang kita banyak lada kering ni. Saya ambil saja lada kering yang dah dikisar ya. Kalau tak puan blend sekali. Okey, kita letak sikit air. Masukkan yang kita dah kisar ni tadi. Bawang besar, bawang putih, halia. Kita tumis hingga dia garing atau pecah minyak ya. Ya okey, kita nak masukkan lada ataupun lada Kak Zaida ni asing, so kita akan masukkan asing. Kalau puan blend sekali pun boleh. Okey, kita tumis lagi. Dah garing, bau dah sedap. Kita kecilkan api, saya nak masukkan rempah. Ya. Rempah ni tadi serbuk ketumbar, garam masala. Garam masala rempah puan macam ni rupa dia. Dan ini adalah serbuk ladi hitam. Ya, kita masukkan 3-3 ni. Saya kecilkan dulu api dia sebab kita tak nak dia panas sangat, nanti takut dia hangus. Okey, baru saya buka apinya. Saya nak masukkan air sedikit supaya rempah ni masak. Okey, kita nak masukkan sos tiram. Hati-hati bila guna sos tiram, lada garamnya kena jangan banyak. Okey, kita nak masukkan garam. Kak Zaida masak 2 ekor sekarang ni ya. So kena hati-hati ya. Masa nak letak garam tu kena hati-hati. Okey, kita masukkan ayam ya. Rempah masala ataupun garam masala adalah jenis rempah. Kita balik-balikkan ayam ni bersama dengan kuah ni ya. Okey, kita nak masukkan kicap. Kicap terpulang puan ya. Puan tengok kalau you suka gelap, letaklah banyak. Kicap manis. Kicap manis puan. Jadi lauk ni kita dah tak payah tahu gula. Okey, kita nak masukkan potong panjang sikit lawang sebenarnya. Tak seperti potong kecil. Daun bawang. Dan irisan lada. Balik-balik aja, lepas tu dah boleh angkat. Tengok kita masak dalam lebih kurang tak sampai setengah jam. Ni 2 ekor ayam ni. Sebab ayamnya saya dah goreng dahulu. Alhamdulillah dah pun siap resepi kita hari ni, iaitu ayam masak pengantin buat tetamu Kak Zaida. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.